Kecoh dalam 2-3 hari ni pasal artis remaja, artis perempuan yang remaja yang pakai tudung pergi kelab, ambil benda-benda terlarang, dan ada aku tengok berkemungkinan lah, ini netizen cakap lah, berkemungkinan artis tu telah menggugurkan kandungan dia. Na'udzubillah min zalik. Dan kepada korang, tolong dengar video ni sampai habis kalau anda adalah orang yang tak bawa fitnah ataupun anda adalah orang-orang yang beriman. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahanlah, moga-moga ahli keluarga kita tak terbabit macam tu. Jadi sebab tu, dalam dunia artis ni, banyak benda yang hipokrit sebenarnya. Dia bukan setakat dalam bidang tu korang tengok orang ni yang buat trik ni lah, kejap. Dia akan bersangkut paut. Memula daripada artis ni, jadi artis ni, lepas tu berkait lagi. End up, apa yang kita nampak adalah begitu teruknya kehidupan artis-artis pada hari ini. Kita tak nak buka aib orang. Kita nak kita sedar. Saya nak orang yang dengar video ini supaya kita kembali kepada landasan yang sebenar. Kalau korang perasan, kehidupan kita hari ini telah diubah. Sebab kalau kita ambil tahulah, sebenarnya kehidupan kita ini dah jauh sangat-sangat daripada apa yang Nabi bawa. Islam yang Nabi bawa. Sebab kita hari ini tak boleh menahan diri. Kadang-kadang aku baca kan, orang akan salahkan apa? Orang salahkan, itulah orang tu dia pakai tudung je. Jangan percayalah orang yang pakai kopiah, orang yang nampak macam alim-alim bajet-bajet ahli masjid. Lepas tu, dia ni perempuan ni bajet-bajet tutup aurat. Tapi tengok, di belakang dia menyundal. Lepas tu, tengoklah wanita, lebih baik aku free hair. Lebih baik aku tak hipokrit kan. Aku tak hipokrit, at least hati aku baik. Aku tak jadi macam si fulan. Aku tak seperti si jenis macam ni. Allahu Akbar. Hari ni kita beranggapan kita meletakkan satu kehidupan kita ni ikut hawa nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Sehingga kan pandangan kita pun semuanya mengikut hawa nafsu. Sedangkan korang kena faham tau macam ni. Tutup aurat perintah Allah. Orang tu walaupun perangai dia macam Fir'aun sekalipun, tapi korang kena faham, dia buat, at least dia faham, dia tutup aurat. At least orang tu, lelaki tu, dia pakai pakaian sunnah. Yang membuatkan orang itu, dia jadi macam tu bukan pakaian sunnah. Bukan tutup aurat dia, tapi perangai dia. Apa yang ada dalam diri dia. Sebab tu, kadang-kadang kita tengok orang yang solat. Kan? Orang yang solat. Orang yang solat, dia tak dapat mencegah tabiat buruk dia. Sebab apa? Sebab solat dia tak betul. Sebab dia tak faham apa yang dia solat. Dia tak faham. Sebab dia menghadap Allah, dia tak ada feel yang di tengah memperhambakan diri dia pada Allah. Sehingga kan perasaan takut pada Allah tu tak muncul dalam solat dia. Sebab tu dia tak boleh mencegah. Sebab tu dia tak faham apa yang dia baca dalam solat dia. Kalau orang yang faham apa yang dia baca dalam solat, di luar solat dia akan ingat balik. Wish, tadi aku dah berjanji, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku dah janji pada Allah. Jadi di luar solat dia dapat mencegah. Walaupun dia pakai kopiah, walaupun dia pakai niqab, dia pakai macam ninja, tapi bila dia tahu apa yang dia berjanji pada Allah dekat dalam solat dia, dia tak akan bawa di luar solat. Yang hari ini, kita nampak orang bertutup-litup, orang yang pakai kopiah, kita tengok banyak kan, ada ustaz ni lah, pecah amanah, ada ustaz ni, dia dengan lelaki lain, ada ustaz ni dengan anak murid perempuan dia. Macam-macam kita boleh dengar hari ni. Macam-macam. Yang ada, orang kata, PU ke, da'i ke, nama depan-depan apa semua kan. Tapi mereka buat perempuan sana, buat perempuan sini. Kita ni, jangan kita, apa-apa kita tengok orang ni nampak macam beragama, kita salahkan orang tu. Ini yang masalah. Sebab tu Nabi bagi tahu, akhir zaman ni, peganglah sunnah tu seperti menggenggam bara api. Sebab apa? Sebab hari inilah masyarakat kita ini, fikiran kita ni dah terlalu kolot, dah terlalu jahil.
Apa yang mereka buat tu, Alhamdulillah. Mereka buat ni sebab apa? Sebab mereka ada sedikit iman. Tapi disebabkan iman dia yang sikit tu, dia tak dapat mencegah kemungkaran. Ini sebenarnya kita banyak bersangka buruk. Bersangka buruk. Salah satunya kita hari ni, tengok contoh kan. Orang ni pakai seksi tapi dia baik. Hati dia baik. Lepas tu orang tu yang pakai kopiah, pakai jubah, wah dia ni tengok, pakai kopiah, pakai jubah, tapi hati dia buruk. Okey, betul. Tapi masalahnya kita kena faham, baik dan beriman tu berbeza. Nabi beritahu, orang yang paling baik kan, orang-orang kafir yang paling baik di atas muka bumi dengan orang yang beriman yang paling lekeh di antara orang-orang yang beriman, yang paling teruklah iman dia. Orang yang paling teruk iman dia lebih mulia daripada orang yang paling baik di atas muka bumi. Contoh dengan orang PU, kita kata PU. Ini PU ni kan, PU ni dia buat macam ni, buat perempuan macam ni. Lepas tu dia ROGOL, perempuan sana perempuan sini. Okey. Kita tahu kan, dia adalah orang dia ada agama dan dia beriman pada hari akhirat dengan Cristiano Ronaldo. Walaupun Cristiano Ronaldo nampak bersedekah, buat apa sama kebaikan semua kan. Tapi Nabi beritahu, orang yang paling teruk ni, iman dia ni lebih mulia daripada orang yang paling baik di atas muka bumi. Sedangkan dia kafir. Ini kita kena faham. Sebab iman, orang yang beriman pasti baik. Orang yang baik boleh tentu lagi beriman. Ini kita kena faham ni. Orang tu pakai macam tu sebab dia beriman. Sebab dia, walaupun dia tak dapat mencegah kemungkaran pada hawa nafsu dia, tapi dia beriman. Orang yang pakai tudung, jangan kita salahkan orang tu pakai tudung, hipokrit apa semua. Tak. Dia beriman. Tapi dia tak boleh mencegah kemungkaran. Ini yang kita kena hati-hati. Jangan kita salahkan orang sana, orang sini. Kita nampak macam agama ni. Kadang-kadang tengok dekat muka buku apa semua kan. Tengok ada satu tak tahu ni arbok ke apa semua kan. Dia tunjukkan, dia ceritakan pasal orang-orang yang bawa macam penampilan Islam, penampilan yang bawa sunnah Nabi, sehingga kan kita mencaci sunnah Nabi tu dalam kita tak sedar. Orang tu berpakaian tu, Alhamdulillah, kan dia tutup aurat. Orang yang tak tutup aurat, dia tak beriman. Orang yang tutup aurat, walaupun dia jahat, tapi dia beriman. Ini kita kena tahu perbezaan dia. Orang yang beriman dengan orang baik, jauh sangat beza dia. Sebab tu orang yang beriman dah tentu baik. Dah tentu dia baik. Sebab apa? Sebab dia beriman. Yang membuatkan dia tak jadi baik sebab dia tak boleh menahan diri. Sebab agama ni menahan diri. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Nabi bawa satu Islam yang bawa rukun Islam, rukun iman. Sebab tu dalam rukun Islam ada puasa. Puasa ni bukan kita berpuasa bulan Ramadan saja. Hari ni sebenarnya kita dalam bulan Ramadan pun kita tak menahan diri. Sebab tu banyak pembaziran. Sebab tu ramai orang datang ke bazar Ramadan dalam keadaan buka aurat. Sebab apa? Sebab dia tak menahan diri. Dia tak faham apa itu Islam. Islam adalah agama menahan diri. Sebab tu hawa nafsu ni kita tak boleh bawa dekat dunia ni. Kita kena, walaupun Allah letakkan hawa nafsu dalam tubuh badan kita, dalam diri kita, kita kena tundukkan dia. Sebab kita kena angkat takwa dalam diri kita. Sebab tu Allah tengok kita daripada sisi Allah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sebab tu Allah akan angkat kita ni berdasarkan dengan takwa. Sebab tu petunjuk kepada Al-Quran adalah orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Hari ni kita beranggapan kita ini, pemikiran kita dah terlalu jahil. Yelah, sebab Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun lamanya. Umat Nabi Musa AS 40 hari je. Mereka terus kafara. Apatah lagi kita dah lama Nabi tinggalkan. Sebab tu, dia akan betulkan kita akhir zaman ni adalah Al-Mahdi. Jadi sebab tu kita kena buat persiapan diri. Kita banyakkan menahan diri. Jaga pemakanan. Jaga sunnah. Dan memang Islam ni akan dihimpit, dizalimi. Jadi kita kena istiqamah. InsyaAllah kepada korang tolong sharekan video ini kalau ianya bermanfaat. Dan apa yang paling penting, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.